Kemudian upa dia, isi ketam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak senang ni ni nampak isi ketam yang merah kan. Dia cari sari kan, lepas tu goreng. Ataupun kalau komersial macam ni, biasanya dia orang macam air fry lah. So, dia tak berminyak. Dia tak berminyak, bagus. Rasa ketam tu ada, alright, tapi dia dah bercampur dengan rasa salted egg tu. So dia tak adalah rasa ketam yang kuat sangat, tapi ada. Alright, dia balance antara ketam dan juga salted egg tu.